Dengan di depan ni. Tak payah berbelah dengan kawan 16. Senang tu. Ya, kita nak buang termostat dia pun tak payah pakai bypass apa dah macam 16. Buka skru, cabut termostat, cucuk balik cycle. Kalau buang kipas tak jalan direct. Kipas akan jalan bergantung kepada kita punya temperature. Contoh kat ECU tu kita set 90. Kita punya ayak panas 90 barulah kipas tu jalan. Lepas tu bila motor kita duduk jalan atas jalan, kita on the road, kita bawa 100 lebih, angin kena radiator, temperature kita akan turun sendiri. Dia akan pergi lebih kurang sahab yang dia nak lah. Kita tengok pula radiator kita besar ke kecil ke, temperature kita akan ikut yang dia nak lah. Kalau enjin kita panas, dia akan pergi tinggi lagi. Kalau enjin kita memang jenis enjin yang tak panas, dia akan rendah sikit pada kipas jalan tu. Jadi kipas kita takkan jalan lah. Alright. Oil filter dia yang saya dengar info kita pakai Y15. Yang saya dengar info lah, tapi dah tak buka lagi. Kita tak tahu lah, sama-sama kita tengok. Sama-sama kita tengok dia pakai oil filter apa. Satu bukan tak ada orang. Saya sajalah buatlah hari Sabtu sebab ramai orang tak kerja. Tapi saya tahu lah dia tengah kerja. Tapi habaq kat bos tak apa, ni benda kami nak belajar ni. Bos cakap banyak-banyak loku kepala dia. Buat ayam buang. Nak Motor ni kalau jet tinggi tu. Tak. Tengok kalau tak kita tengok loh. Motor ni kalau kita tambah spacer dia nak sangkut apa. Takat loh ni nampak cantik lah. Ada lah lebih kurang 12mm, 15mm punya spacer lepas lagi. Sebab dia angle tu dia akan main ke sini bila kita jet dia bukan naik ke situ. Asalnya setakat nak jet 4, jet 6 tu lepas lah. Jet 10 saya tak tahu lah kan. Tak ada kot orang nak buat jet 10. Enjin dia power dah. Kita jet 2 pun kita tiba Y15 jet 10. Wah. Ya nak jet, bagi saya kalau jet 4, jet 6 tak sangkut lagi lah. Kalau sangkut nanti kita adjust cover heat tu pula. Sengit macam tu macam takut. Benda kita boleh buat. Bagi mau jet lah. Dia angin. Kita channel hangit. Cover set tu kita boleh adjust dia. Bagi dia apa? Dia lah. Dia punya fork rest pun smart dah. Kita buat exhaust pun tak kalut nak sangkut dengan brake kita apa semua kan. Buah lu body. Tolak body di belakang tu. Halo. Tengok tak apa isi dalam dia. Dia. Sekejap, Mekan balik di sini lagi. Kita nak buat 20 H saja dulu. 20 H saja dulu. Kita tak banyak. Lot 16 kita nak 20 H saja. Lepas tu kita tembak GPS yang 20 H dia boleh pergi berapa. Tapi saya tak boleh terima lagi yang peak power dia naik 10 semalam tu. Kalau ubah Y15 dengan Y16 tukar itu back pressure kat mana pun takkan naik yang 10 kalau enjin tenik. Sabar tak naik ni. 28,000 lebih tu peak power. Yang ni dia boleh pergi 10 geram dia. Awak yang hampir 10. Tu pun dia nak main nak kena floating lah sebab dah bila kita tune power tu keluar. Valve spring nak floating sikit-sikit lagi. Sebab tu saya tarik dekat tu saja. Kalau kita tarik 12,000 tak boleh. Kalau dengan keadaan enjin standard lah. Tu bila kita buka ni kita tengok apa yang kita boleh buat kat valve spring dia apa semua. Ni enjin tak barangnya. Boleh kita mikir mau. Kita tengok ratio gear 6 dia.